محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Sahabat-sahabat dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pagi ini dapat sambung lagi pelajaran kita. Kalau 2 minggu yang lepas kita bacanya iaitu hak-hak, sama ada hak Allah Subhanahu wa taala ataupun yang keduanya hak sesama makhluk, seperti hutang, fitnah kita kepada orang, khianat kita kepada orang yang lemah dan sebagainya. Ni kita kena jawab dan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Kita juga telah sebutkan dalam kuliah kita yang lepas bagaimana cara disempurnakan balasan bagi setiap hamba, iaitu ambil pahala kita beri kepada orang. Kalau pahala kita ni habis, ambil dosa orang, kita tolong masuk neraka bagi pihak dia. Kemudian juga saya sebutkan berkenaan dengan hak-hak kita berkaitan dengan haiwan. Yang ni boleh ke tak kita buat khianat kepada haiwan. Saya sebutkan satu hadis Nabi SAW. Rasulullah kata bahawa dalam hadisnya disebut ada seorang perempuan yang masuk neraka kerana
kucing yang dia kurung. Dia tak boleh makan kepada kucing itu sampai mati, ataupun tak lepaskan kucing itu boleh makan mana-mana makanan yang ada. Ni hak kita dengan haiwan. Baik, pada pagi ini kita sambung lagi pelajaran kita. Bila di hari akhirat nanti setiap daripada kita ni akan masuk mahkamah Allah. Nak cara, nak terbit keputusan kita ni baik, kita ni jahat, berat mana, berat baik ke berat jahat. Kita semua nak masuk di mahkamah Allah. Bila masuk di mahkamah Allah, mestilah kena ada saksi seperti mana mahkamah dunia. Mahkamah dunia pun kena ada saksi. Maka di akhirat mahkamah Allah pun kena ada saksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar, "Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada." Pada hari kiamat kelak, apabila bumi ini memancar dengan cahaya Tuhannya, ketika mana Allah Subhanahu wa taala mengadili di antara makhluk-makhluknya, menjatuhkan hukuman bagi setiap makhluknya, dibawalah saksi. Waji'a bin nabiyyin wasyuhada, dibawalah sekalian para nabi untuk menjadi saksi. Jadi pada mahkamah Allah Subhanahu wa taala ni ada saksi-saksinya. Yang pertama sekali yang akan mengkhabarkan pada kita dengan amalan kita ni ialah Allah. Allah akan ceritakan pada kita segala apa yang kita buat. Fahuwa syahidun ala ibadih. Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadi saksi kepada sekalian hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala melihat apa dibuat oleh sekalian hamba-Nya. Tidak ada satu pun yang sunyi, yang tersembunyi, yang nusuk daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Qala Ta'ala, "Wallahu syahidun ala ma ta'malun." Dan Allah Subhanahu wa taala itu amat-amat menjadi saksi ala ma ta'malun, atas segala yang kita lakukan. Artinya benda-benda yang kita buat atas dunia ni tuan-tuan semua, Allah Ta'ala maha mengetahui. Sebab tu kita minta ampun pada Allah pada semua perkara. Allahumma ufirli dhambi, ya Allah ampunilah dosaku, kullahu, semua dosa-dosa aku. Bapa kita minta semua sebab Tuhan tahu semua. Diqahu wajillahu, ha'aluhnya, hak besarnya, diqahu wajillahu wa awalahu wa akhirahu, hak dulunya, hak kedianya, wa alaniyatahu, hak orang nampaknya, wa sirrahu, hak orang tak tahunya. Kita minta ampun pada Allah. Kita bangun tahajud semalam, antara doa yang mesti dibaca oleh orang bangun tahajud apa dia? Allahumma ufirli dhambi kullahu, diqqahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini di antara doa-doa yang kita baca ya. Kita baca minta ampun pasal apa? Sebab Tuhan tahu belaka apa yang dibuat oleh kita sekalian. Baik. Kemudiannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sekalian umatnya menjadi saksi kepada umat-umat yang lain. Saksi yang pertama, Nabi Muhammad sekali dengan kita umat Nabi Muhammad ni menjadi saksi kepada umat-umat yang lain. Nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, Allah Ta'ala utuskan mereka mari pada dunia ni rahmatan lil khalq, menjadi rahmat bagi sekalian makhluk Allah, memberi khabar gembira, memberi amaran yang menakutkan. Jadi bila Nabi mari berdakwah, ada sebahagian kat manusia beriman, ada sebahagian yang mendustakan Nabi. Bila semua Nabi-Nabi berkumpul dengan umatnya pada hari kiamat dan mereka berdiri di hadapan Allah Ta'ala, maka Tuhan tanyalah mereka, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Maka kami akan tanya, kata Allah, maka kami akan tanya yang diutuskan pada mereka itu, dan juga tanya sekalian Nabi-Nabi. Mana setiap Nabi bagi menghadap Allah Ta'ala dengan umat dia sendiri, dengan umat masing-masing.
Nabi Adamnya, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi mana-mana Nabi akan menghadap Allah Ta'ala. Apabila ada di kalangan kaum dia yang kata, dak, Nabi tak mari, dia kata. Sebab dia kafir pada Allah, dia tak percaya Nabi ni mari. Dia tak mengakui Nabi dia menyampaikan perintah Allah pada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Nabi Muhammad di antaranya menjadi saksi. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yud'a Nuhun yaumal qiyamati fayaqulu, Nabi kata di hari akhirat kelak akan dipanggil Nabi Allah Nuh alaihi salam. Fayaqulu, Nabi Nuh berkata, labbaika wa sa'daika ya Rabbi. Ya Allah, ya Tuhanku, selamat ya Allah, ada apa ya Allah? Fayaqulu hal ballaghta, Nabi Nuh ditanya. Allah tanya Nabi Nuh, adakah kamu telah menyampaikan seruan aku? Nabi Nuh ni tuan-tuan semua berdakwahnya lama. Nabi Muhammad berdakwahnya selama 23 tahun. Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? Alfusanatin illa khamsina aman, 1000 kurang 50, 950 tahun. Tuhan tanya Nabi Nuh, wahai Nuh, adakah kamu menyampaikan agamaku? Fayaqulu na'am, ya Allah, aku menyampaikan. Fayuqalu li ummatihi, maka dikatakan kepada umat Nabi Nuh, hal balaghakum, adakah sampai pada kamu seruan Nabi Nuh? Fayaquluna, umat dia berkata, ma atana bin nazir, tak ada ya Allah, tak ada orang mari buat ingatan sikit rabuk kat kuatah dunia dulu. Dia tak mengaku. Fayaqulu man yashhadu laka, maka Tuhan kata, wahai Nuh, siapa dia ke menjadi saksi kepada kamu atas dakwaan kamu kata bahawa kamu menyampaikan? Fayaqulu Muhammadun wa ummatuhu, Nabi Nuh kata, Nabi Muhammad dan juga umat-umatnya. Wa tashhaduna annahu qad ballagha, maka Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sebahagian kita insya-Allah menyaksikan bahawa Nabi Nuh telah menyampaikan seruan Allah. Allah Ta'ala kata, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah Allah jadikan kamu itu satu umat yang adil, litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu menjadi saksi kepada sekalian umat manusia. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan juga nabi menjadi saksi kepada kamu sekalian. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya, saksi yang pertama bagi sekalian umat manusia ni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umat Nabi Muhammad. Satu. Yang keduanya, Nabi kita Muhammad menjadi saksi kepada sekalian umatnya. Sekalian umat Nabi ini, Nabi Muhammad menjadi saksi. Saksi bahawa Nabi juga telah menyampaikan seruan Allah. Macam kita lah, kita mengakui Nabi kita menyampaikan pada kita semua ni seruan. Mana dalil buktinya? Ni kita baca ni, Al-Quran mari mana? Al-Quran mari mana? Mesti mari dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil Quran daripada ayah kita, ayah kita ambil daripada ayah dia, ambil daripada ayah dia, tok guru dia, balik sampai kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat ambil mana tuan-tuan? Ambil dari Nabi. Nabi ambil mana? Ambil daripada malaikat Jibril. Jibril ambil mana? Ambil daripada Allah. Nak melawat lagu mana? Kalau orang kafir katalah, tak betul, Muhammad tak royak, lagi senang nak jawab. Sebab di zaman Nabi dulu, orang kafir pun baca Quran. Dia dengar Nabi Muhammad baca Quran. Abu Jahal sendiri, bapa kafir atas dunia ni tuan-tuan, dia dengar Nabi Muhammad baca Quran. Ada sejarah ulama menyebut 3 malam Abu Jahal pergi dengar Nabi Muhammad baca Quran. 3 malam. 3 orang kepala pengak Mekah. Satu orang namanya Abu Jahal, semua kenal belaka. Yang kedua namanya Al-Akhnas nama dia. Saya lagi yang lupa nama.
3 orang ni dia pergi dengar Nabi Muhammad baca Quran lepas isyak rapat subuh. Dekat nak subuh tu dia pun klik. Balik terbit dia jumpa cabai 3 orang tu. Tanya mu mari mana? Dia kata aku mari dengar Muhammad baca Quran. Hak ni pun jawab dia sama. Lalu dia berkata, malam esok boleh kita mari. Kalau kita mari pula malam esok, dia tahu dia orang Mekah, mereka akan masuk agama Muhammad. Pakat masing mari. Duduk malam esok masing-masing berfikir, kalau aku mari, bukannya orang lain. Orang lain tahu. Lagu mana Ustaz Mak dia mabuk ais juk, lagu itulah. Bagaimana tua-tua mabuk ais juk kebujai kedak duk arak gitulah. Serupa itulah orang Mekah ni yang pala pengak lawan Nabi Muhammad ni, pergi dengar Nabi Muhammad baca Quran sebab dia tahu Quran ni benda yang betul. Allah Ta'ala campurkan pada mereka ni suka mendengar Al-Quran. Lepas tu nak kata Nabi Muhammad tak menyampaikan. Tak. Memang Nabi kita menyampaikan. Sejak zaman Nabi sampai hari ni lah seruan Nabi Muhammad ni sapalah bila-bila. Jadi Nabi Muhammad menjadi saksi kepada kita pula. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wajina bika ala haula'i syahida. Baik. Nabi pula menjadi saksi. Dan di antara rahmat Allah Ta'ala dengan umatnya, kasih sayang Nabi pada kita sekalian, bahawa menyebutkan akan saksi di atas umatnya pada hari akhirat kelak. Inilah tuan-tuan semua, sayangnya Nabi kepada umat dia sekaliannya. Semua Nabi-Nabi menjadi saksi kepada sekalian umatnya pada hari akhirat. Ini satu. Dua. Yang ketiga, Nabi saksi kepada Nabi sebelumnya, dan Nabi kita saksi pula kepada kita sekalian. Dua. Yang ketiga, saksi di hari akhirat, al-malaikatul muhafizun, malaikat yang menjaga. Sebab kita buat apa-apa ni tuan-tuan semua, ada malaikat yang mencatatnya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu benda dilafazkan oleh kita manusia kecuali adalah malaikat raqib dan juga atid. Wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhuda. Dan kamu tidak buat apa-apa perbuatan melainkan adalah kami ke atas kamu menjadi saksi. Malaikat ni kan, dia tak pernah pisah dengan kita ni. Sama ada kita duduk kampung atau kita musafir, sama ada kita sedar ataupun kita tidur, dia mengira segala yang dibuat oleh kita semua. Yang kita ucap dia tulis, yang kita buat dia tulis. Rekod belakang. Pukul 10 pagi gapo kita buat, pukul 12 gapo kita buat, semua dia tulis belakang. Mana esok kalau nak cek dah, berapa batai rokok kita isap. Kalau kita guna sistem lah ni lah. Lah ni kan sistem kalau kita ngira dalam komputer guna Excel contoh dah. Masuk tekan berapa total. Tu ambil selalu. Esok tu awak. Tengok. Oh. Ustaz Mak isap rokok sepanjang hidup 20,000 batai. Banyak. Itu bik kira pelik apanya. Sudah mau kira. Kalau kita olah kira lah. Olah kira ni. Orang isap rokok muda-muda dulu berapa batai sehari? Abang mana? 3 buku 2 hari. Satu buku berapa batai? 20. Yakni 60 batai 2 hari, 30 batai sehari. Start umur berapa? Umur 20. 30 hisap rokok. Umur 30. 30 batai kali dengan 360 hari.
10,800 batal setahun. Kali 30 tahun. 324,000 batal. Tubik total. Pek total. Nak tahu lagi ada berapa rokok Palma, berapa Winston, berapa Peter Stuyvesant, berapa Benson, berapa. Saat orang tak isap. Sebab saat ni aku isap, aku terseksa, tak seragap apa kata budak isap rokok. Nak ceritanya ke saja contoh saya bawa royaknya Tuhan kira belaka hak kita buat. Lepas kalau Tuhan kena nak bak bazir lagu mana? Ambillah purata rokok lah ni siapa yang begitu. Ambillah purata rego sama sebatal. 324,000 kali dengan sama 162,000. Pitih kita habis bahagian rokok saja. Artinya kalau 10 orang lah ada serupa ni, 162,000 ni kalau 10 orang ada lagu ni, 1,920,000. Oh, siap masjid pula seputih pula. Nak royak tu kira belaka hak kita buat. Pas duit kita, kita kira. Tua-tua boleh harap ke dok masa kita hidup ni berapa pitih masuk dalam poket kita sebulan. Bahagia pitih. Tuhan tahu belaka tu hari ni masuk berapa. Tekan komputer kalau kita gapak merek tu bi. Musa ilmu sepanjang mu hidup aku kamu semua harta nilainya 10 juta misalnya. Muak gapo 10 juta tu. Kita lupa belaka dah tu dah ni. Tu. Malaikat tulis belaka tu 1, 2, 3, 4 semua tulis belaka. Mereka menjadi saksi kepada hamba pada hari kiamat. Faqad ra'auhu lamma salla. Kita semayang malaikat tengok, kita berdoa malaikat dengar, kita berjalan malaikat iring, kita musafir malaikat teman, semua sekali tuan-tuan semua dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala belaka. Maka dibawalah malaikat pada hari kiamat menjadi saksi kepada kita. Waji'a bin nabiyina wasyuhada. Sesok wak marilah nabi-nabi dan sekalian para saksi. Hak ni hak takut ni nak berlawak tak boleh. Nak berlawak kepada nak kecek tak boleh sesok. Qala ta'ala al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ni aku teri mulutmu. Nakhtimu maknanya Tuhan dari mulut, tutup mulut. Wa tukallimuna aydihim. Maka tangan-tangan berkata, contoh takdilah, ya Allah, inilah tempat isap rokok. Ada bak rokok apa sebut ni. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kaki pula menjadi saksi. Ya Allah, kaki inilah aku pergi masjid. Kaki inilah ya Allah aku buat benda-benda jahat. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Atas apa yang kita usahakan. Mulut inilah ngopak banyak mana. Tangan inilah jamu benda. Semua ni tu hak kira belaka. Panak belawak mana? Kalau kena bukah kaki tangan lagu ni hadap di mahkamah Tuhan. Tahu dah hujung jatuhnya kalau baik masuk syurga, kalau jahat masuk neraka. Agak-agak lagu mana tuan-tuan. Inilah orang panggil hari pengadilan. Ingat balik. Jangan duduk sedap sangat. Khatu Nabi kita mula-mula lagi Rasulullah kan. Bila sore tu di tanah mayat dia dikubur, lepas tanah gapo Nabi kata, istaghfiru li akhikum, kata Rasulullah, minta ampunlah pada Allah untuk saudara kamu ni. Ni mati ni. Mula-mula minta ampun. Istaghfiru li akhikum. Minta ampun tuan-tuan semua. Kau inilah hak kita naknya. Tapi soalan kita ni bila kita mati, siapa dia nak minta ampun Tuhan bagi pihak kita? Kalau anak-anak kita ada dia siap kita dah baca doa. Tak lebah sekali dua gitu je. Sudah using lah. Kalau habis tidak kak,
hari mati tu bacalah doa takubur sekali, sama tak? Balik masjid ngatik berapa hari sama? Balik masjid ngatik orang mati berapa hari? Mula 7, mula ada 7, 40, 100 mula. Lah ni 3 hari pun setengah-setengah tu tahlil rekas. Lepas Isya ni ada tahlil rekas. Itu yang orang doa. Lepas tu anak kita ramai-ramai tak doa kita. Nak doa guana, moga tak ajar dia doa. Tak ajar dia semayang. Lagu mana dia nak doa? Anak kita nak ambil harta kita, tapi doa kita nak doa. Jeboh. Nak guana ke? Nak doa kita ni ke anak-anak kita lah. Tu dia mau tulis dengan tinta emas, kata dia. Tulis dengan tinta emas. Kalau abah mati, royak kamu, anakmu, jangan tinggal baca doa ni. Rabbighfirli dhunubi wali walidayya. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku. Baca semua lepas mayat. Kalau 5 orang anak, kali dengan 5 waktu sehari, 25 kali sehari. Kalau 10 berapa? 25 kali 3 berapa? 25 kali dengan 25 kali sehari. Kali dengan 30 berapa? 750. Masya-Allah. Banyak dah tu. 25 kali dengan 3 70. 750 kali sebulan. Dengan 5 orang anak baru tu. Pak kalau setahun kali dengan 12, 9,000 kali. Tu baru anak bini pertama. Nak bini pak Ustaz Mat kali. Seorang anak boleh naik. Seorang bini boleh naik orang anak. Milih kali dengan 4 orang bini. 32,000 kali setahun. Oh, ramai. Apa dia? Dia kira dosa orang ngepek pula. Nak royak je kan. Royaklah ke anak-anak kita tu. Biar berdoa ke Tuhan kalau kita mati. Biar Tuhan apa dosa kita kata. Faham ke tak? Ni tak ajar anak agama. Biar nak ajar anak kata kuat nak camah agama sehari dua ni. Potong 500 boleh. Tak apa. Abasnya. Itu ya abahnya. Kena royak belakang. Biar kita berdoa lah siap kita ni. Amba pesan sama ke anak-anak ni buku abah buat ni. Tajuk buku apa tulis di atas tu. Rabbighfirli dhunubi wali walidayya. Ampunilah dosa aku dan dosa kedua orang tuaku. Dan tamu letak doa-doa untuk anak-anak baca. Ni kalau aku mati baca ni. Doa kepada Tuhan untuk kita semua. Kita ada ni orang anak ya. Ni kali 5 30 kali sehari. Kalau nyop doa, agak-agaknya berdoa lah sama. Agak-agak muka sedekah kita diambil. Hak bimbang dia takut sedekah kita diambil. Tuannya tak berdoa. Ni kita letih belakang ni. Hak amat tengok dunia ni kan banyak hak tu. Banyak mana? Banyak hak berebut, hak pok tinggal tapi berdoanya tak. Oh, tahu mana tak berdoa? Doa warna, muka tak semaya. Orang doa juga tak semaya. Allah dia mau tengoklah. Bila masa kita berdoa? Jangan tanya orang lain, tanya kita sendiri. Bila masa kita doa pada? Lepas semaya, arti kalau tak semaya, tak doa. Kalau mau tanya demo, bila masa demo selawat? Dalam semaya, lepas semaya, dia mau tak selawat. Artinya, kalau mau tak semaya, tak selawat. Tu ingat balik tu. Biarlah kita ni ada anak-anak memohon keampunan kepada Allah. Nak cover sekalian dosa-dosa yang kita lakukan sepanjang kehidupan kita. Kemudiannya saksi manusia. Kita sendiri menjadi saksi
dan kita ikrarkan akan dosa-dosa yang kita lakukan. Amalan ni kita lakukan. Ada di kalangan manusia menjadi saksi ke atas dirinya, mengikrarkan segala amalannya. Orang kafir menjadi saksi ke atas diri mereka dengan kafirnya mereka. Ahli maksiat saksi dengan dosa mereka buat. Banyak sangat saksi-saksi ni. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dan mereka menjadi saksi ke atas diri mereka, annahum kanu kafirin, bahawasanya mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi saksi-saksi yang lain. Ada saksi bumi, ada saksi anggota manusia, ada saksi pohon kayu dan juga batu. Ini insya-Allah kita akan baca dalam kuliah kita akan datang biiznillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم ربنا وأدخلنا الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.